Simpan emas di Public Gold sangat mudah. Melalui akaun emas Gap, kita boleh tabungkan emas sikit-sikit ikut kemampuan dan bajet. So, bila kita menabung emas, ada 3 kaedah belian yang kita boleh gunakan. Yang pertama adalah kaedah FPX. Kaedah FPX adalah sama macam kita beli online banking macam tu. Kita shopping online. So, just klik saja dan akan connect ke online banking kita, settle payment dan Grab emas akan masuk ke dalam akaun emas Gap. Manakala kaedah kedua adalah kaedah bank in, yang mana kita manual transfer ke akaun bank Public Gold. Kemudian kita upload receipt sebagai bukti belian. Manakala kaedah yang ketiga, iaitu kaedah yang paling baik sekali dan paling bagus adalah auto debit. Kenapa? Sebab kita boleh menabung emas secara konsisten tanpa culas setiap bulan. Kita boleh pilih nak subscribe auto debit selama minimal setahun atau hingga maksimum 5 tahun. Cuma RM1 saja bank transaction akan dikenakan waktu kita subscribe auto debit. Dan dengan kaedah auto debit, kita boleh set minimal RM100. Dan sekiranya tuan-puan buat RM200 auto debit, tuan-puan layak untuk join lucky draw dan grand prize-nya adalah menang 10 gram yang bernilai RM5,000. So, tunggu apa lagi tuan-puan? Klik link di bio Safia Sophian. Saya bantu anda sebaiknya.